Your lesen ada? Lesen ada ke tak ada? Ada ke tak ada? You cakap betul-betul. Lesen ada ke tak ada? Tunjuk. Ada lesen ke tak ada? You parking tepi. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Satu rakaman video yang tular baru-baru ini telah mencuri perhatian ramai pengguna media sosial. Video yang dikongsikan oleh pemilik akaun Saan memaparkan tindakan seorang penunggang motosikal roda 3 ubah suai yang membawa muatan luar biasa di sekitar kawasan Kajang Perdana berhampiran sebuah restoran makanan segera. Bagi mana-mana pengguna jalan raya yang melihat keadaan ini secara langsung sudah tentu timbul rasa cemas dan bimbang. Tindakan merakam dan menegur situasi sebegini bukan sekadar luahan emosi kosong tetapi bertitik tolak daripada keprihatinan terhadap keselamatan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Apabila kita meneliti rakaman tersebut, kenderaan yang digunakan bukanlah sebuah lori kecil atau kenderaan komersial yang direka untuk muatan beras. Baliknya, ia hanyalah sebuah motosikal kapca yang dipasang seroto beca sisi buatan sendiri. Syarat membawa barang halusa termasuk sebuah peti sejuk besar yang diikat tinggi. Dari sudut teknikal dan keselamatan jalan raya, seroto muatan setinggi ini mewujudkan pusat graviti yang sangat tidak stabil. Sebarang tiupan angin lintang jalan beralun atau brek mengejut berisiko tinggi menyebabkan kenderaan ini boleh terbalik ataupun barang halusa tersebut jatuh. Bayangkan jika kejadian berlaku di laluan utama yang sibuk, kenderaan di belakang atau pejalan kaki di tepi jalan pasti terdedah kepada bahaya atau rumpuhan atau timpaan barang yang terjatuh. Salah satu aspek paling kritikal yang dibangkitkan oleh perakam Saan adalah berkaitan undang-undang dan permit asas pemanduan. Apabila disoal siasat di tempat kejadian, penunggang berkenaan mengakui bahawa dirinya tidak memiliki sebarang lesen memandu yang sah. Undang-undang jalan raya di Malaysia digubal bukan untuk menyukarkan mana-mana pihak, tetapi bagi memastikan setiap individu yang berada di atas jalan raya mempunyai kemahiran, kefahaman peraturan lalu lintas dan perlindungan insurans. Tanpa lesen memandu dan tanpa dokumen pendaftaran kenderaan yang sah, sebarang kemalangan yang melibatkan pihak ketiga akan meninggalkan mangsa tanpa sebarang pampasan atau pembelaan insurans yang sewajarnya. Teguran tegas yang disuarakan oleh perakam mencerminkan suara hati ramai rakyat tempatan yang mematuhi setiap undang-undang negara daripada membayar cukai jalan, memperbaharui insurans sehinggalah memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat. Apabila wujud segelintir individu yang mengambil jalan mudah dengan mengubah suai kenderaan secara tidak sah dan beroperasi di jalan raya awam tanpa permit, ia wajar dipersoalkan demi menjaga ketenteraman awam. Menegur pelanggaran undang-undang secara terbuka adalah satu bentuk kawalan sosial agar amalan berisiko tinggi seperti ini tidak dianggap perkara biasa atau dibiarkan berleluasa. Kejadian ini wajar dijadikan peringatan tegas kepada semua pihak. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama dan peraturan jalan raya terpakai kepada sesiapa sahaja yang menggunakan jalan awam di negara ini tanpa pengecualian. Setinggi-tinggi penghargaan dan kredit diberikan kepada Saan atas perkongsian rakaman ini yang membuka mata masyarakat tentang isu penguatkuasaan kenderaan ubah suai dan ketiadaan lesen memandu. Pada masa yang sama, orang ramai disarankan untuk terus menyalurkan maklumat dan bukti visual seperti ini kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membolehkan tindakan undang-undang yang sewajarnya diambil mengikut lunas perundangan negara. You apa? Ini barang you bawa apa macam? Ini dekat. Ha? Dekat. Siapa cakap? Ini apa? You punya kampung ah? Ha? Ya. You punya kampung ah? Ha? Tak, sekarang ini you punya kampung ah? You mati enjin? Sudahlah, ini dekat itu. Gara bukan itu macam. You turun. You turun. You jangan macam-macam ah. Saya video sudah angkat ah. Janganlah. You jangan cakap lebih-lebih sama saya. Ini dekat, dia dekat ini. Apa? Di barang ini. Ini bukan pasal dekat. You lesen ada? Lesen ada ke tak ada? Ada ke tak ada? You cakap betul-betul. Lesen ada ke tak ada? Tunjuk. Ada lesen. Ada lesen ke tak ada? You parking tepi. You parking tepi. Ini lagi sial lah. Bawa peti ais. Ni nombor plate dia. Sekarang you duduk mana? Ini flat ini. Ha? Flat. Sudahlah bang. Apa sorry? You buat ini kampung, you punya kampung ah? Ha? You jangan start engine ah. Saya sekarang boleh call polis tau. Boleh tapi sorry lah bang. Ha? Sorry lah. Apa sorry? Ini dekat bang. Tak, you jangan start engine ah. Kalau saya cakap jangan start, you jangan start. Kalau you start ah, saya terus call saja. Sekarang apa macam, apa salah you buat kerja ini macam? Saya cakap satu saja.
Saya tahu you orang ini kerja. Tapi apa sahaja sampai ini macam? Nah, ini dia dekat ujang lah satu kali yang kita. You boleh cakap itu macam Saya sudah cakap, you boleh buat kerja ini macam. Ini angkat ke, itu bawah okey. Ini apa sahaja ini macam? Ya, ujang pasal dia orang. Ini apa sahaja ini macam? Sorry lah bang. Tak ada. Bukan itu macam. Sorry lah. You start nanti. You jangan itu macam Saya mau jalan mah. Tak ada, weh. Mati enjin. Kau jangan sampai aku naik angin. Kau jangan sampai aku naik angin. Minta sorry mah. Aku tahu kau sorry. Eh, Kau mati enjin dulu. Aku nak cakap dengan kau. Kau dengar ke tak ada dengar? Sekarang ini kau kerja ada bos ke tak ada bos? Kau bos ke ada bos? Ada bos ke tak ada? Kalau ada call bos sekarang. Kau call bos sekarang. Kau call bos sekarang. Sekarang ni Rohingya dah memang jadi-jadi Kau call bos sekarang. Aku dah cakap dengan dia, kalau kau setakat bawa barang, aku tahu ini kerja korang, kerja Rohingya, Long Tiger semua kan. Korang barang-barang sini semua okey lah. Tapi sekarang kau dah sampai tinggi macam ni, kau buat macam kampung kau. Kau call bos kau. Aku nak cakap dengan bos kau. JKV 5841. Kau call bos kau. Apa orang you bos? Melayu ke Bangla ke Rohingya? Kalau Melayu cakap Melayu, Rohingya cakap Rohingya. ini bukan bos saya pikiran. Okey, mari. Tadi you cakap you ada bos. Kalau you ada bos, saya mau cakap sama you punya bos. Apa orang? Ini dia dekat dulu. Apa pasal you call you punya jiran? Sekarang saya mau call you punya bos. Ini bisnes, you punya ke you ada bos? Kalau sendiri cakap, sendiri punya you punya sendiri. Kalau tak ada bos cakap tak ada bos. Sendiri ke ada bos? Okey lah bang, jangan cerita saya pun. Saya bukan. Ini macam mana pun. Tapi saya sorry. Tak lah. Saya tahu you sorry. You start You start you cari pasal sama saya. You start you cari pasal sama saya. Aku tanya, ini ada company ke you sendiri saja? Saya tanya itu saja. Sendiri ke ada bos? Saya sendiri lah jalan. Sendiri. Lesen ada ke tak ada? Saya lesen tak ada. Saya pun dekat. Ada ke tak ada? Lesen tak ada. You kenal siapa punya muka ke tak ada kenal? You kenal siapa punya muka tak ada kenal? Tak ada kenal kan? Aku bagi kau can hari ni last Aku tahu ini kerja kau. Tapi tak nak barang macam ni. Kau dengar tak dengar? Aku tak nak barang ni tau. Tak mau tinggi-tinggi ni macam Saya lain kali bawa you pergi balai kajang tau. You ingat siapa punya muka JKV 5841. Ini motor-motor siapa? Ini motor Pakistan. Pakistan. Siapa beli Pakistan bagi kau? You beli ke apa? Saya beli lah. Beli. Sudah potong nama ke belum? Belum. Ini Pakistan sudah potong nama Melayu ke belum? Ini kalau accident langgar orang apa macam? Aku tanya. Kalau ini motor sudah langgar anak orang kah, baby kah, itu mak kah, bapak kah, kereta langgar kah apa macam? You cakap sama saya. Ini tak pergi jauh-jauh. Saya ni kawasan saja. You senang saja. Cakap sini dekat saja. Itu modal you. Itu you punya cakap sikit saja. Saya jalan sini saja bang. Minta maaf bang. Saya barang ini saja. Sini kawasan saja. Ini location Kajang Perdana. Kajang Perdana dekat McDonald. Aku dapat lagi seekor ni. Tapi aku malas nak buat tindakan lebih-lebih kan. Sebab apa? Aku bukan polis. Aku bukan apa. Jap. Kau tunggu dulu. Kau start aku lempang muka kau. Kau start motor aku lempang muka kau. Sekali lagi aku nampak kau bawa barang banyak ni, kau ingat muka aku. Kau ingat muka aku, kau ingat muka aku. Sebab kau, orang-orang kau Rohingya, Long Tiger, kita orang semua lain panas tau. Jangan besar kepala. Kepala you jangan tinggi. You dengar ke tak dengar? You kalau Melayu jumpa, you jangan tinggi-tinggi suara, aku pecah muka kau nanti. Sekarang you tolak ini motor pergi sana. Sampai sana baru you start. You tolak motor ini pergi sana. You tolak sampai hujung baru you start. Laju sikit. Lancau you Rohingya. Kau datang Malaysia kau besar kepala. Laju sikit lah. Laju lah. Pukiwak tu lah. Kau jangan sampai aku call polis. Lagi tepi. Woi. Last aku bagi warning kat kau.
Aku bagi last. Chan last. Nak masuk semak kau. Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.